Jam ni untuk korang yang suka buat aktiviti lasak dan dia punya aura bila pakai tu lain macam geng. Jom aku review. So ini adalah Skme B78. Jam ni dah banyak function untuk monitor kesihatan dan aktiviti sukan. Menggunakan skrin AMOLED 1.43 inci. So skrin dia memang lawa. Dalam box dia akan bagi satu manual boot dan satu kabel charging, 5 ATM waterproof dan support 170 lebih sport modes. Boleh connect dengan Strava dan ada 6 satellites global positioning. So GPS dia memang accurate. Lepas ni kalau nak berlari tak payah bawa handphone, bawa jam ni onkan GPS offline dia. Korang boleh tukar dia punya watch face ataupun masuk melalui aplikasi dia. So dalam aplikasi dia korang boleh connect dengan Strava melalui third party service. Ada AOD always on display. Benda ni sangat function bila jam korang dalam mode sleep. So ya, itu dia. Ada banyak lagi function lain seperti heart rate, monitor blood oxygen, sleep analysis, stress meter. Korang juga boleh dengar muzik sebab dia ada speaker. Dan untuk yang suka hiking, dia ada barometer altitude tau. Bateri dia boleh bertahan sehingga 8 hari penggunaan setakat ni yang aku dah pakai. So dia punya build up memang sangat solid daripada stainless steel, and dia punya tali daripada silikon. Memang selesa nak bawa buat aktiviti lasak. Kalau berminat, tekan je beg kuning dekat bawah tu.